Jadi saya punya the spiritual, dia pergi ke situ. Kamu hanya melihat setakat benda. Ni saya nak pergi kepada puasa. Orang puasa ini melihat benda saja. Sepatutnya gunakan bulan Ramadan ini untuk berniaga benda-benda yang baik. Jangan menipu orang. Sebab orang yang kamu jual ni orang sedang berpuasa. Orang yang memenuhi keperluan tuntutan agama. Kalau dia ada spirit itu, insya-Allah tak ada masalah. Anda sedang mendengar Usim Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Salam Malaysia Madani. Selamat datang kita kembali sekali lagi ke Usim Podcast di dalam bulan yang penuh kemuliaan Ramadan tahun 1447 Hijrah. Dan saya ingin ucapkan selamat datang kepada Prof Yusof. Terima kasih kerana menerima jemputan untuk hadir pada kali ini bersama-sama dalam siri Usim Podcast pada kali ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kita dapat sekali lagi melaksanakan siri podcast ini dengan untuk kita mengupas isu-isu yang berkaitan dalam bulan Ramadan. Cuma kali ini ada lebih menarik bila mana bagaimana kita cuba mengaitkan siri ini dengan bagaimana Ramadan dikupas dalam bentuk kefahaman sains. Sebelum saya pergi lanjut, saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, Institut Sains Islam, ISI, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, yang telah menganjurkan sisi podcast pada kali ini dengan mendatangkan seorang tokoh yang tidak asing dalam bidang sains. Prof, keadaan kesihatan setakat ini macam mana? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Ramadan tamam, Prof? Alhamdulillah. Baik, Prof. Saya akan mulakan sedikit pendahuluan dengan tajuk hari ini, iaitu mengupas isu sains dalam kerangka Ramadan. Kita lihat di Malaysia, Ramadan saban tahun disambut dengan penuh kemeriahan. Dalam perkembangan teknologi pada tahun ini, saya rasa lebih meriah sambutan Ramadan. Dan dalam bab ilmu, kita boleh katakan kuliah Ramadan di mana-mana setiap masa. Kuliah subuh ada, kuliah duha, zuhur, selepas tarawih, sebelum tarawih, betul Prof? Pelbagai kuliah telah disediakan dalam TV, luar TV, termasuk juga tawaran yang dibuat oleh IKIM. Pun begitu Prof, ada pelbagai isu yang kadang-kadang hanya lebih terfokus kepada kerohanian berbanding kefahaman sains disebut dalam bab bagaimana ia boleh dikaitkan dengan Ramadan. Seringkali orang kaitkan sains dalam Ramadan ini tentang kesihatan tubuh badan. Tapi tadi Prof ada beri sedikit provokasi yang saya rasa nanti Prof akan ulas. Saya tidak mahu mencelah lebih awal. Dan dalam konteks itu Prof, saya rasa kita boleh lihat bagaimana sains ini terkait dengan Ramadan. Baru-baru ni pun kita terlihat dinasihatkan untuk bertenang tentang tarikh raya. Jangan jadi seperti 2022. Raya terkejut. Sedangkan Ramadan tu dah bersedia dah. Jadi sebenarnya kita sedia Ramadan atau sedia raya nak terkejut ni. Tapi di situ ada elemen sains. Dinyatakan tentang bila tarikh tengok hilal, carapan dan sebagainya, walaupun kalender dah sebut. Tetapi biasalah di negara ini je saya rasa yang kita sering terkejut sebegitu. Negara lain sambutannya lebih berbeza. Jadi itu awalannya Prof tentang tajuk kita pada hari ini, tentang mengupas adab ilmu. Tajuknya adalah adab ilmu, mengupas isu sains dalam kerangka Ramadan. Jadi mungkin Prof saya boleh mulakan dengan soalan pertama, ataupun Prof mulakan dengan pendahuluan dan bagaimana boleh dikaitkan tentang adab ilmu ini dan juga berkaitan tentang sains khususnya dalam bidang dalam bulan Ramadan ini. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk bersantai dalam program podcast ini. Sejak jatuhnya tamadun Islam, peradaban Islam, atau dengan lebih jelas sejak jatuhnya Islam di Andalusia pada 1 Januari 1492. Satu demi satu negara-negara Islam dijajah. Dan pemerintah ataupun penjajah ini memperkenalkan sistem pendidikan mereka. Betul. Dalam sistem pendidikan mereka itu sebenarnya mereka amat cemburu dengan pencapaian sains dan teknologi yang cukup terkehadapan yang telah dilakukan oleh orang Islam dalam semua bidang. Sama ada perubatan, fizik, kimia hari ini. Jadi dengan demikian, tetapi dalam ilmu yang disampaikan oleh para ilmuwan Islam, entiti Tuhan itu masih kekal dalam itu, walaupun mengajar sains, walaupun mengajar politik ataupun mengajar ekonomi. Tetapi bila Barat menengahkan ilmu mereka mensekularkan. Dengan kata lain, mengeluarkan unsur-unsur agama, unsur-unsur ketuhanan di dalam pendidikan mereka. So hari ini bila kita bercakap tentang
puasa ke, kemajuan ke, seolah-olahnya ilmu sekular ini itu sains teknologi ini nak buat ke mana? Harta benda ni nak ke mana? So sedangkan umat Islam menghasilkan orang yang kaya, yang memberi sumbangan, dan mereka ini mewakafkan dan mereka ini menginfakkan harta mereka ke membina universiti, membina sebagainya. Bukan kerajaan saja. Tapi hari ini seolah-olah tak penting sebab kita dididik macam itu. Jadi dengan menghafal Al-Quran saja, tajuk yang betul, boleh masuk syurga. Saya fikir nak masuk syurga ni syaratnya ialah dia kena jadi khalifah Allah. Sebab itu diabadikan dalam Al-Quran. Dan untuk menjadi khalifah Allah, dia mesti menguasai ilmu yang berhubung dengan tabi'i alam. Sebab itu kita lihat, kalau kepada saya, sains ini bermula bila? Jawapannya adalah bermula bila Nabi Adam turun ke bumi. Islam bermula bila? Bila Rasulullah lahir. Jadi syariat, akidah ataupun ketuhanan ini sama. Tapi syariat berbeza. Syariat yang dibawa oleh Islam ini bermula pada tahun 570 Masih. Sebab walaupun dia kecil, walaupun anak-anak, dia masih menjadi tauladan kepada kita. Jadi yang tepatnya setelah dia menjadi Rasul, umur 40 tahun, baginda menjadi Rasul. Jadi maknanya Islam datang kemudian. Sebab itu saya sering bertanya kepada kawan, bagaimana orang Islam ini boleh memperkenalkan saintis-saintis ataupun ilmu-ilmu Islam sebelum Islam? Dengan adanya Baitul Hikmah, mereka telah menterjemahkan karya-karya agung oleh Aristotle, oleh Archimedes, oleh macam-macam lah yang kita ke dalam bahasa Arab, sebab bahasa Arab menjadi bahasa pendidikan, lingua franca, dan kemudiannya meletakkan dalam acuan Islam. Al-Farabi disebut sebagai Mu'allim Al-Thani sebab Al-Mu'allim Al-awal itu ialah Aristotle. Dan there is no Mu'allim Al-Thalis. Tidak ada. Sampai hari ini apabila membicarakan tentang Madani ataupun dalam Aristotle membicarakan tentang politik, tentang peradaban. Jadi apa yang saya nak sebut ini penting ialah kita kena kembali ke semua ilmu ini berada dalam wadah Islam. Berada di dalam acuan Islam. Tapi bagaimana? Memang kita sedang cuba sekarang ni. Tapi apa yang kita buat adalah kita buat sekolah sains, kita buat pendidikan ekonomi, pendidikan sastra dan sebagainya. Tapi kita tak hafal Quran saja. So kita melahirkan satu insan yang ada dua ciri. Saya beri contoh. Apa natijahnya? Hari ini kalau pelajar yang hafal Quran tadi ini berjumpa dengan buat sains lah. Memang ada pun pelajar sains buat tahfiz. Ya, betul. Menjadi medikal sebagainya. Dia pergi jumpa cikgu dia. Cikgu, manusia ini berasal daripada mana? Jadi cikgu ni akan menjawab. Mengikut teori Charles Darwin, pada tahun 1800 something. Ni cikgu sains lah, Prof. Dia manusia ini berasal daripada spesies yang sama dengan monyet. Dia akan menceritakan sekira 200,000 tahun yang lalu, setelah persaingan gini. Kemudian budak ni hafal Quran. Dia akan tanya cikgu dia, cikgu, dalam Al-Quran mengatakan manusia ini bukan makhluk daripada dunia. Dia adalah makhluk yang berasal daripada syurga. Wujudnya Nabi Adam dan kemudian Siti Hawa. Tetapi kemudiannya anak cucu Adam dan Hawa ini lahir di dunia. Kita ni lahir di dunia. Tapi bukan berasal di dunia. Ada dua beza tu. Kita berasal di syurga. Satu tempat yang cukup mulia. Tidak ada kebatilan di dalam itu. Jadi dia akan menjadi kita kata kontradik. Dia jumpa ustazah pula. Ustazah akan kata kita berasal daripada syurga. Gini. Lah, cikgu sains kata gini. Cikgu sains pun Muslim juga. Yang cikgu sains tadi jawab, saya pun tahu yang kamu beritahu tadi. Tetapi kalau kamu jawab yang kita daripada syurga, you're going to fail. Dalam periksa akan digagal. So, di mana tempatnya yang kita nak menyempadukan, baik. Nak sebatikan. So kita kena ada strategi kita sendiri. Kita kena ada sistem pendidikan. Dan apakah sistem pendidikan hari ini yang kita ada ini mampu? Yang ini satu soalan besar. Satu soalan besar, Prof. Kalau kata dan apakah kita dah initiate? Kita telah memulakan. Dan setiap sesuatu itu mesti ada permulaannya.
Dan bagaimana kita nak mulakan? Di zaman ilmuwan kita dulu, mereka ini mempunyai akidah yang kokoh. Kenal Tuhan, tahu Nabi, tahu Rasulullah, tahu semua. Bila datang ilmu daripada Aristotle, datang daripada Archimedes, tidak jadi masalah kepada mereka. Hari ini, kita kenal Tuhan, kita kenal, tetapi secara terpisah. Yang jadi isu, cara kita nak beramal. Cara beramal yang Cara yang kita nak manifest ilmu tadi, dijelmakan dalam bentuk macam mana. Ini jadi isu besar. Saya sendiri bidang saya solar energy, bidang saya fizik. Saya bukan bidang agama. Tetapi ini penting, ini mengajar pada kita. Dan hari ini alhamdulillah saya nampak agama Islam diterima dengan baik, dengan kaedah yang baik. Dan kita kena berhadapan dengan dunia ini dengan penuh hikmah. Tak boleh mempermudahkan. Bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang Arab jahiliah dulu yang datang ke masjid kencing dalam masjid, yang tidak menghormati Rasulullah dan sebagainya. Rasulullah faham sebab kehadiran baginda itu dianggap mengganggu gugat culture mereka, budaya mereka. Sedangkan Rasulullah datang untuk memperbaiki mereka, membetulkan mereka. Ini sebab tu bila bincang persoalan tu, saya tengok soalan tadi, adab ilmu atau adab menuntut ilmu atau adab mengajar ilmu. Kalau yang kita nak bicara adab ilmu, kita kena tanya, apa tujuan ilmu? Tujuan ilmu tidak lain datang satu, mencari kebenaran. Mencari kebenaran, betul. Jadi dengan demikian, beradab dalam ilmu ini, dia kena beradab dengan sumber kepada ilmu yang mencari kebenaran. Mengikut Ibn Haytham dalam bukunya Samarah Al-Hikmah, The Fruits of Hikmah. Ini buku ni tak banyak orang sebab bila Ibn Haytham saja orang berbicara tentang The Book of Optics yang dia tulis itu. Kan orang tak bercakap tentang Samarah Al-Hikmah. Dalam buku Samarah Al-Hikmah, Ibn Haytham kata sumber ilmu ni 3 sebab kebenaran ni. Apa dia? Pertama Al-Quran. Al-Quran bukan tak jadi masalah. Jadi masalah untuk mentafsirkannya lah. Jadi kebenaran Al-Quran itu tidak jadi masalah. Sebab Allah Ta'ala yang jaga dia. Dan kemudiannya yang tak sama tu dah dibuang dah. Tinggal yang sama yang sekarang yang kita ada ni. Yang kedua, sumber kebenaran ini, mana kita bercakap tentang ada ilmu ini, adalah hadis. Tetapi hadis ini ada masalah sikit. Bukan masalah apa. Masalahnya kadang-kadang matan yang sama tetapi dirawikan oleh orang berbeza. Jadi kadang-kadang tu mereka ni sahabat Nabi dan sebagainya. Ada yang tertentu. Bagaimana kita melihat? Tambah-tambah bila sampai ilmu kita hari ini, kita lebih lihat kepada yang negatif side dan sebagainya. Apatah lagi dalam Islam ini ditakdirkan Allah macam begitu. Itu kita ada banyak mazhab. Kita ada banyak kumpulan. Kita ada banyak school of thought. Jadi masing-masing terlalu nak menegaskan school of thought-nya sehingga terlupa kepada message yang hadis nak bawa. Ini pun satu hal kena bincang. Sejauh mana? Kadang-kadang perbincangan ini berlaku di kalangan dua-dua ilmuwan yang hebat. Dan sedang kita saksikan di Malaysia. Tetapi kita merasakan bahawa ini tak perlu didebate untuk masyarakat biasa. Dia akan meng-create confuse. Ini adab ni. Betul. Kadang-kadang hilang adab juga dalam menyampaikan ilmu tersebut. Ini saya kata. Sebab tu kita nak bicara pagi ni satu yang besar. Betul. Bukan adab untuk ilmu. Adab ilmu. Adab ilmu itu sendiri. Adab ilmu itu sendiri. Dan ini perkara yang kedua yang Ibn Haytham dah sebut. Yang dalam bukunya Samarah Al-Hikmah itu. Dan yang ketiga. Tapi ini benar. Nak buat macam mana? Iaitu apa dia? Tabi'i alam. Tabi'i alam. Sebab Allah Ta'ala menyebut inna fi khalqis samawati wal ardi itu bermakna alam ini ada tabi'inya. Dan tabi'inya itu mengikut fitrahnya. Dia bukan. Dan fitrah itu sudah ditentukan oleh sunnatullah. Allah Ta'ala tentu. Jadi apabila kita melihat alam ini macam ayat Quran, alam tara annallaha anzal minas sama. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit? Kalau orang hukum melihat Al-Quran mengeluarkan hukum. Kalau orang sains, dia keluarkan hukum. Tapi bukan hukum dalam konteks fiqh. Tapi hukum berkenaan dengan alam tabi'i. Sebab tu datang Mr. Newton, kita kata hukum Newton. Datang orang ni, kita sebenarnya bukan hukum Newton. Hukum tabi'i alam. Action equal to reaction. Kalau kamu bagi satu daya ke atasnya, maka akan ada daya yang naik ke atas. Itu hukum alam, tabi'i alam. Jadi seorang satu lagi sumber ilmu yang membawa kepada kita kebenaran yang alam ini. Sebab alam ini adalah kepada Ibn Haytham tadi,
dia menyatakan kebenaran. Dan Allah Ta'ala, kalau ikut Abdul Salam, lebih kurang 1/8 di Al-Quran ayat yang berhubungan dengan sains. Itu Abdul Salam. Tapi Profesor Kismo yang baru meninggal tahun 2019, meninggal pun pada umur 93 tahun. Dia kata, ayat pertama yang diturun kepada Rasulullah, ayat sains. Iqra itu. Iqra. Bukan Iqra. Sebab ayat, kita kena faham, ayat Iqra ini dia turun dengan 5 ayat pertama. 5 ayat pertama tu turun serentak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal, yang pertama itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang khalaqah, yang menjadikan. Kemudian disebut setelah menjadikan, dia kata khalaqal insana min 'alaq. Dijadikan insan. Sebelum dia bicarakan tentang jin ke, malaikat ke, apa ke, dia sebut tentang ni. Malah Rasulullah balik berselimut, tak tahu siapa Jibril ni kan. Sebab dia tak kenal malaikat. Tapi malaikat ni beritahu bahawa kamu dijadikan daripada alaq. Kismo, seorang immunologis, dia kata alaqah ini ataupun disebut kita pergi segumpal darah ini, tak pernah disebut dalam kitab. Yang kitab yang samawi. Dan ini semua benar. Surah Hajj ayat 5 itu yang menceritakan daripada awal sampai akhir, panjang ayat tu. Ya, ayat tu panjang. Itu menceritakan sebenar-benarnya. Dan impossible kalau Muhammad ni bercakap bohong, kita boleh bukti sekarang. Sedangkan kamu kata Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lepas. Jadi dia tanya siapa yang bawa Quran ni? Dia kata Muhammad. Dia kata to me I don't care who's Muhammad, but dia bukan sebarang orang. Sebab pada masa itu tidak ada satu alat dia dapat menyatakan, dan Muhammad pun tak, yang kita tahu Rasulullah pun tak detail out tentang alaqah ini. Tapi kata Kismo, alaqah ini dalam bahasa Arab kalau dapat dikeluarkan, orang-orang Arab ketika itu menggunakan alaqah ini sebagai lintah, leash. Jadi bentuknya sama. Betul. Yang bergantung di rahim seorang ibu. Dicerita dengan detail. Jadi seorang ahli sains apabila membaca Al-Quran, dia akan mengeluarkan di Al-Quran itu hukum-hukum sains yang menceritakan yang begitu hebat. Jadi ini yang saya nak sebut bahawa adab, di konteks ini adab ilmu adalah adab untuk mencari kebenaran. Dan dia kena tahu sumber kebenaran ini. Kemudian datanglah yang disebut sebagai para ulama. Para ulama ini juga mencari kebenaran. Tetapi mereka mempunyai ilmu yang terbatas. Jadi dengan demikian mereka terdedah dengan kesilapan dan kesalahan. Betul. Dari segi sains, kita pun satu-satu teori itu, teori atom misalnya, bukan seorang bincang, banyak orang bincang. Berkali-kali dan berbincang secara terus. Daripada zaman dulu, Al-Quran menyebutkan az-zarah. Zarah. Dan kita gunakan zarah itu dalam sebagai atom. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila datang ilmu yang bersumber kepada manusia, kita perlu ada pemikiran yang kritikal. Mampu untuk menganalisis, bukan mencari kesalahan. Bagaimana nak memperbaiki teori itu? Sesuatu teori itu diperbaiki daripada masa ke semasa. Saya bagi contoh. Ini kita mungkin masa yang agak lama untuk bincang ini. Okey, baik. Apa contohnya? Teori atom. Apa asas teori atom ini? John Dalton yang pun baru sebenarnya dah ada sebelum tu lagi. Saya nak cerita yang selalu cerita yang kita belajar dengan saya lah belajar. Baik. John Dalton bila ditanya kepada dia, what is atom? Ini pen. Kalau saya potong pen saya ni kecil-kecil, hingga tak terpotong lagi. Yang terkecil sekali. Itu namanya atom. Okey. Apa itu atom? Atom adalah unsur terkecil yang membina bahan. Dia tidak boleh dimusnahkan dan tidak boleh dicipta. Boleh tunjuk saya tak? Masa tu kita pun tak tahu betul ke atom macam tu. Betul. Sebab itu teori. Kemudian later on datang seorang hamba Allah yang bernama J.J. Thomson. Dia kata tak. Sebab atom itu sebenarnya dia ada cloud di luarnya itu, yang di luarnya bernama elektron. Ada benda lain. Ada benda lain pula. Kata atom yang terkecil. Sekarang nama elektron. Elektron tu apa? Oh, dia kata elektron tu macam awan, mungkin macam pelang puding. Jadi lepas itu datang pula Rutherford buat lagi. Oh, dia kata di tengah-tengahnya ada proton. Jadi saya nak menyebutkan ini bagaimana ahli sains melihat ini. Maknanya teori yang dikemukakan
oleh Dalton tadi tak lengkap. Tetapi dia initiate. Dia memulakan satu perbincangan tentang atom. Kemudian datang orang lain mengembangkannya. Hari ini setelah Heisenberg mengatakan bahawa atom sebenarnya bukan berjisim, dia bergelombang ya. Mass tidak ada. Maka diperkenalkan teori kuantum. Berkembangnya hari ini. Jadi begitu juga dengan alam jagat raya. Semua orang tanya, alam ini bersifat kadim ke? Ini berlaku debate antara Imam Al-Ghazali. Nak kata debate Al-Ghazali dengan Al-Farabi tak bolehlah sebab mereka hidup di tahun yang berbeza. Al-Farabi lahir tahun 870 dan meninggal tahun 930, dia lebih kurang 50 tahun. Al-Ghazali lahir tahun 1058, dia tak apa. Begitu juga dengan Ibn Sina. Ibn Sina pun tak hidup sezaman dengan ni. Tetapi Al-Ghazali komen tentang Ibn Sina tentang yang ini. Tentang apakah alam ini qadim atau tidak. Jadi dalam buku Tahafut Al-Falasifah dia bicarakan sebenarnya bukanlah kita salah memang tapi nak mencari oleh kerana alam ini setiap malam kita tengok bulan kat situ, bintang kat situ, sehingga kan orang boleh menggunakan bulan dan bintang ini sebagai alat untuk mereka berjalan di laut dan sebagainya sebab kekal kat situ, maka mereka seolah mengatakan benda ini qadim, benda ini kekal. Tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Lalu dia baiki benda ini, kata Imam Ghazali, setiap yang baru itu ada permulaan dan akhirannya. Hanya kamu lihat itu pada masa itu dibincang tentang konsep masa. Kita baru baca buku oleh Stephen Hawking, Brief History of Time. Al-Ghazali dah bicara dalam ini. Jadi apa yang saya nak sebut ini adalah adab ni. Adab. Bagaimana kita mengkritik John Dalton, tetapi kita mendapat maklumat yang baru tentang teori atom ini. Tanpa menafikan dia. Jadi kalau ditanya kepada saya, kalau gitu tak payah ajar lagi teori John Dalton tu. Kena ajar. Sebab apa? Dia akan mencetuskan sejarah sains. Bagaimana sejarah ilmu itu berkembang. Inilah kita kadang-kadang oleh kerana datang daripada orang kapiak, kita tak mahu. Sedangkan Archimedes yang cerita keapungan, bagaimana perahu kapal boleh terapung, itu zaman Yunani. Dia adalah saintis zaman Yunani. Galen, Euclid, itu semua zaman Yunani. Jadi ini yang disebutkan adab ilmu, ini adab ilmu. Tapi bermujadalah, berforum, berdialog, berseminar, ini alat-alat toolnya yang digunakan oleh orang Islam untuk membangun ilmu. Tapi dalam konteks ini dia kena ada adab ya. Yalah, betul. Adab bermujadalah, adab berdialog. Ini kita adab bermujadalah pun silap, adab ilmu pun kita silap. Ini saya rasa podcast begini, perbincangan yang agak menarik untuk kita tenung balik fikir. Kalau kita betul nak mencari kebenaran dan kerana ilmu ini, kita kena tanya pada diri kita dengan cara ikhlas. Betul yang kita cari. Akhirnya yang kita dapat ialah pertelingkahan. Dan apatah lagi masyarakat ilmu yang berbicara dengan atom tadi oleh Dalton tadi, bukan semua orang boleh bicara. Kita sebagai ahli sains pun kita tak nak orang biasa bicara. Ya, betul. Dia orang awam ni biarlah dia ada handphone, biarlah dia ada kamera, ada ni, tak apa dia pakai. Tapi untuk buat ni kita faham. Tapi orang ini kenalah terima kami punya autoriti. Kami berautoriti dalam bidang kami. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya kalau kamu tak kerti. Jadi itulah Prof, bila kita tengok, maaf saya mencelah, bila mana Prof dah menyatakan tentang persoalan awal menjawab tentang adab ilmu itu sendiri. Dan bila Prof pecahkan pada 3 bahagian tadi, satu perkara yang menarik, adab ilmu, adab cari ilmu dan adab menyampaikan ilmu. Dan pagi ini kita bicarakan benda yang fundamental tentang adab ilmu itu sendiri. Dan saya terfikir tadi satu yang terlintas di kepala saya adalah tentang dalam pengajian agama kita ada kaul qadim dan kaul jadid itu, tapi dalam proses itu kadang-kadang berlaku proses menyalahkan atau berlaku gelaran-gelaran yang tidak baik kepada pihak yang berbeza pendapat. Tapi tadi dalam sudut cerita Prof tadi, dalam bab sains jarang kita mendengar. Saya tak tahu, saya bukan orang sains, tapi sedikit sebanyak kita jarang menyatakan walaupun teori Darwin itu tertolak, tapi tak ada sampai tahap Darwin itu bukan manusia atau maknanya tak kata dia sesat. Begitu juga tadi Dalton, walaupun dia pencetus kepada atom, tapi selepas temu teori baru, tak adalah kata teori dia tu tak terpakai ataupun dia tu sendiri sesat daripada awal. Jadi macam menarik bila Prof sebut tentang sejarah sains, dan saya cuba nak kaitkan dengan soalan kedua.
Sebab Prof sebut la'an lakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah ayat 31, ayat yang sering kita ulang berkaitan dengan puasa. 83, maaf, 83. La'an lakum tattaqun, iaitu Ramadan adalah bulan mendidik jiwa. Dan dalam hal sains tadi kita dapat juga melihat faham bahawa Prof menyatakan sains juga mendidik manusia untuk mendidik jiwa mencari kebenaran. Sebab bila jumpa kebenaran dia dah tak ada dah yang lain. Maknanya kita akan ikut kebenaran itu. Tapi dalam soalan kedua ni, bagaimana kita harus melihat, membincangkan kaitan iaitu tentang Ramadan itu yang mendidik dengan pelbagai program, kelas, ilmu yang disampaikan, tetapi ilmu yang banyaknya itu tentang agama, spiritual, pembangunan kerohanian. Macam mana boleh Prof kaitkan tentang kefahaman Ramadan, keperluan untuk mendidik jiwa dengan disiplin ilmu Prof? Terutama orang biasa ini. Tadi Prof kata jelah orang awam ni. Kita tak nak orang biasa cakap yang sampaikan, tapi biasanya orang biasa pun cakap juga. Yang bukan dalam bidang pun sampaikan juga benda sains. Jadi macam mana Prof melihat perkara ini? Saya melalui sendiri. Kadang-kadang saya dengar ceramah sebelum Jumaat. Betul. Kadang-kadang macam nak tegur. Ya. Sebab apa kesilapan itu. Sebab dia bukan orang sains. Tapi tak apalah. Tapi kalau kita tegur dia pun nanti tersegan pula dia yang kita. Kita kena jaga adab itu. Ya betul. Itu adab juga. Balik kepada yang awal tadi. Sebelum saya nak komen Dr. Farid punya soalan. Saya nak kena baiki juga sikit. Sebab kita jangan lupa. Kehadiran sains ini dia boleh merubah hukum. Betul, itu berlaku. Saya bagi contoh. Dulu haram kita menerima najis. Haram kan ikut Imam Syafi'i. Ada imam lain okeylah. Tapi kalau dia jadi baja lain. Ya, betul. Tapi kalau dia najis dia haram. Jadi darah ini termasuk kategori apa? Najis. Betul. Jadi menerima najis darah haram. Tetapi apabila ahli sains perubatan mengkaji dan mendapati bahawa dengan menerima darah daripada seorang yang sehat kepada orang yang amat memerlukan akan menyelamatkan nyawanya. Betul. Maka dia akan terlibat dengan maqasid syariah. Betul. Jadi hukum daripada haram menerima darah sudah menjadi satu kewajipan untuk menyelamatkan nyawa. Sebab menjawab nyawa tu harganya tinggi. Betul. Dalam maqasid itu yang pertama. Yang kedua selepas agama. Jadi balik pada konteks ini. Jadi penemuan-penemuan sains jangan lupa dia akan merubah di hukum. Itu banyak benda. Itu saya bagi contoh satu. Organ. Ya betul. Derma organ. Jadi banyak lagi. Jadi saya tak heran kalau Syekh Dr. Fatani bila datang ke rantau ini dia membuat satu fik harta pencarian. Asingkan dulu harta yang diperoleh oleh isteri dengan harta yang sedangkan dia tahu. Jadi maknanya kita seorang ilmuwan itu dia bukan hanya sekadar berilmu mencari kebenaran, tapi mampu pula untuk mengkritik dan kemudiannya mengemukakan idea-idea baru yang akhirnya menjadi fik. Sebab tu saya ingin menyebut kita bicara tentang alam sekitar. Kalau tidak kita bicara tentang fik alam sekitar. Buang sampah kata-kata ni rasa tak berdosa. Yang lain kita rasa berdosa. Buang sampah tak dosa. Tak rasa berdosa. Isap okok tak rasa berdosa. Betul. Saya nak sebut ini isap okok sebab isap okok sebagai merosakkan. Bukan. Bagi sebahagian kumpulan dulu dia adalah satu budaya. Kalau pergi di South America, di Afrika, itu orang makan tembakau. Itu biasa. Dan orang Melayu bila orang datang rumah dia akan hidang. Rokok daun. Saya masih rokok daun. Dan itu bagaimana seorang tuan rumah meraihkan tetamunya, sirih dan sebagainya. Jadi tiba-tiba kita nak mengubah, dia mengubah ini. Itu bukan mudah. Hari inilah kita merosak kesihatan kerana paru-paru ini. Itu fenomena sains. Tapi orang yang biasa ni akan. Saya pernah jumpa kawan saya. Dia isap rokok daun sampai kami pergi ke Amerika dia bawa rokok daun. Saya tanya kenapa? Lah di Amerika ni sejuk dia. Jadi dia bagilah ubat apapun. Kalau sekali dia isap rokok daun ini, baru dia kata bakal, baru lega. So dia kat bilik dia kena isap rokok daun. Dia buat macam mana? Yalah. So saya kata kalau begitu you kena hisap. Tabi'i dia. Dan ramai juga orang kata dia umur hisap rokok lama ni umur 70 80 tahun masih hidup lagi betul. Dia macam mana you kata dengan apa? Jadi saya nak sebut ini bahawa kita kena timbang secara meluas begitu, tak semua. Hari ini setelah kita tahu sakit memang tak boleh lah isap rokok. Tak boleh. Janganlah isap rokok, cari benda lain lah dengan ada pengetahuan yang kita ada ini. Okey, balik kepada persoalan yang berikutnya ini. Tujuan puasa ini apa?
Daripada segi saya ni sebagai ahli sains yang melihat, bila Allah Ta'ala nak meminta umatnya membuat satu-satu amalan, terutama ibadah mahdoh seperti semayang, puasa, zakat, haji, dia ada yang berbentuk fa'il ini, bentuk perbuatan. Yang untuk perbuatan ini tarafnya ialah fizikal. Jadi untuk kita mengadakan satu syariat untuk dia, maka dia kenalah memenuhi segala keperluan fizikal tadi. Kalau semayang, rokoknya, sujudnya, iktidalnya, menghadap kiblatnya. Kalau puasa, tak makannya, tak minumnya, walaupun pada bulan dia dulu. Kalau puasa tak boleh. Tetapi itu setakat fizikal saja. Yang kita tak boleh kata seorang itu tak berpuasa, kalau puasa itu dia mengubat. Tak boleh. Betul. Dia tak batal puasanya. Tak kata puasa dia. Jadi maknanya dia berpuasa itu tentulah disebut sebagai al-maghzi, disebut puasa orang awam. Puasa yang hanya memenuhi segala keperluan fizikal. Tapi kita balik cerita tadi, kita bukan ada fizikal saja. Dalam Al-Quran kita ada benda lain. Kita ada akal. Maka akal juga kena digunakan untuk berpuasa itu. Sebab itu sekarang ni kita bercakap tentang penyakit mental. Penyakit yang kadang-kadang kita pelik. Orang ini mungkin berpuasa, mungkin, tapi masih melakukan kerja-kerja yang tak baik. Jadi ada macam satu konflik. Orang yang hafal Quran, yang kita tengok orang yang boleh tak amanah dan sebagainya. Yang mendera sebagainya, boleh jadi ustaz yang keluar khabar dan sebagainya. Jadi dia kontradik yang tak berlaku. Jadi semacam-macam seolah-olah ada something yang dalam pemikiran itu. Jadi yang keduanya yang perlu kita fikirkan juga ialah pembangunan untuk membangun minda. Dan minda ini, kalau saya boleh explain sikitlah. Okey, baik. Minda ini dia fungsinya ialah berfikir. Dan berfikir ikut tahajab awal ni, dia kata berfikir ini disebut dalam bentuk fa'il, perbuatan. Saya makan perbuatan kan. Maka mesti ada benda yang kena makan. Ayat tu tak habis. Saya makan, kamu makan apa? Saya makan nasi kena makan. Sekarang kalau saya kata, kamu buat apa? Saya berfikir. Tak habis kan? Tak habis, betul. Kamu fikir apa? Jadi berfikir ini dia memerlukan kepada sesuatu yang membolehkan dia berfikir. Tapi kalau sumber yang bacanya ialah, minta maaf lah saya ni gila-gila, tengok televisyen ataupun tengok surat khabar percisan, tak pernah melazimkan sumber-sumber ilmu, dia apa yang dia luahkan, apa yang dia bandingkan ialah berbentuk apa yang dia makan. Kan? Jadi dalam minda kita ni, badan kita, kalau kita makan benda-benda yang tidak berkhasiat, melahirkan orang tak sihat lah. Sebab tu kita kena makan makanan seimbang. So dalam berfikir kita kena sama juga menggunakan intellectual substance. Sekarang kita bincang apa yang dimaksudkan intellectual substance. Ini banyak cerita lagi. Tapi sebagai pagi ini saya nak bincangkan bahawa bila kita membicarakan tentang berfikir, maka dia perlu ada bahan yang untuk membolehkan kita berfikir. Dan dia tidak akan boleh berfikir secara matang, secara konstruktif, sekiranya bahan yang diberikan itu juga tidak mampu dia untuk. Yang ketiga, kita kena berpuasa bukan hanya setakat akal, fikiran, tetapi kita juga kena berpuasa daripada segi qulub. Dalam ayat Quran, saya ialah ahli sains tapi tajwidnya mungkin tak betul. Allah Taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dia ada di hujung tu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Itu ulaika mughafilun itu. Maknanya ada orang yang melihat tetapi kulubnya, aku berikan kulub dia tak guna. Aku berikan mata dia tak. Mungkin kalau saya gunakan bahasa Melayu ni tak banyak dalam konteks ini saja. Dalam konteks lain bahasa Melayu ni cukup hebat. Dalam konteks ini kita lihat dia. Ada lihat, ada lihat, perhatikan. Perhati tu lain. Perhati observe. Tengok dia. Tapi dalam bahasa Inggeris dia ada beza antara seeing dengan watching. Did you see the TV just now? Apa makna? Maknanya kotak lah. Kotak lah. Toshiba. But bila saya tanya, did you watch
kita bincang bagaimana Amerika dengan Israel serang Iran. Yeah. Did you watch TV? Yeah. Berapa yang mati? Apa yang dia serang? Yeah. Kenapa dia serang Bahrain dan sebagainya? Because we were watching the TV. So maknanya dalam konteks ini, mata yang melihat tapi tak digunakan. Maknanya dia tak melihat macam, dia lihat macam ayam itik ya. Dia tak lihat macam manusia. Dia tengok surface macam tu je. Sebab itu kulubnya tak guna. Tak guna. Begitu juga dengan telinganya. Dia hear saja. Did you hear that? Boom, meletup. Apa meracun, meletup. Tapi saya kata, please listen to me. Bukan please hear to me. What does it mean? It mean that I want you to understand apa yang saya bercakap. Apa yang kedua. Maknanya, Allah Ta'ala sebut, walaqad zara'na li jahannam. Aku sediakan neraka jahannam. Untuk siapa? Untuk yang ada kulub. Kita bincang berpuasa dengan kulub. Tetapi tak pernah guna. Apa yang guna? Bila mata kita tak melihat, watching, baru kulub ni. Apabila telinga kita listening. Apabila semua panca indera kita ini. Tapi apakah kita buat demikian? So akhirnya bila keluar surat khabar yang ini ni, heboh benda-benda yang tak sepatutnya. Orang cakap dengan topik yang begini, untuk begini, membangun Malaysia gini. Tapi dia punya argumentnya itu entah dibawa ke mana-mana. Dia tidak bantu untuk membangunkan apa Tak bangun. Itu Allah Ta'ala sebut itu. Ulaika kal an'am. Saya bila saya perhati ayat ini, kenapa an'am tidak dawab? Dawab pun binatang juga. Betul. Kenapa tak an'am? Sebab an'am ni binatang cukup bodoh. Ayam yang diternak dengan ayam hutan. Siapa cerdik? Ayam hutan. Ayam hutan pandai cari makan sendiri. Ayam hutan boleh terbang. Ayam kenal musuhnya. Ayam hutan kenal kukuk kawan dia. Tapi ayam yang kita bela, an'am, tak kenal. So bodohnya an'am ni tak atas meja, tak lari. Jadi Allah Ta'ala umpamakan kita, ulaika kal an'am. Ini tafsir saya. Balum ada. Kalau kamu fikir ayam yang begitu bodoh, kamu bodoh lagi. Bodoh lagi. Sebab kalau ayam itu berat, walaupun tak ada otak, harganya mahal. Betul. Sebab orang harganya bergantung pada berat. Pada berat dia je. Tapi manusia buat apa? Buat menyusah orang. Menyusah orang. Habis beras. Orang kata. Betul dia kata ulaika mughafilun. Jadi balik kepada yang kedua. Puasa ini, bagaimana puasa ini membangun kulub kita. Kita kena jalan kulub. Yang disebut sebenarnya hati nurani. Ataupun disebut bagaimana orang-orang yang observant, yang melihat alam ini. Sebab tu Rasulullah kadang-kadang, kalau saya nak lihatnya, bila di rumah Ammar bin Yasir, melihat bapaknya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kamu Rasul? Bukankah kamu Nabi? Bukankah kamu Habibullah? Kami ni apa? Boleh tak kamu angkat tangan untuk doa? Doa kepada Allah agar dihancurkan mereka. Rasulullah angkat kepala dia dan marah. Suddenly, dia menangis kepada menunjukkan watak tak setuju. Tak suka. Tapi Rasulullah ni dia beradab. Itu. Dia kata jawapannya, inilah kamu tidak sabar. Kaum yang dahulu digergaji kepalanya. Kaum yang dahulu, apakah aku ini seorang Nabi datang bila orang buat maksiat, doa bagi mati? Apakah itu kerja Nabi? Nampak dia punya itu. Kulub tu. Mana ini peristiwa ini memerlukan kepada analisis kulub. Bukan analisis yang kita lihat saja. Dalam persoalan pembinaan negara, pembinaan umat. Ini bukan semudah 1+2 jadi 3. Ataupun itu tak semudah itu. Tidak semudah itu. Dia ada lebih jauh lagi jangkauan daripada itu. Betul. Cuma orang mungkin tak nampak, Prof. Dan bila Prof tadi sebut tentang Al-An'am dan sebagainya, saya pun cuba terfikir tadi. Ulaika humul ghafilun, ayat kan. Kalau kata dah bodoh ataupun lebih sesat, ayat lain Allah akan kata ulaika humul musyrikun dan sebagainya. Tapi ayat ni Allah kata ulaika humul ghafilun, yang lalai. Jadi lalai ni terkait dengan kulub. Betul. Terkait dengan akal juga. Nah, jadi kemudian saya sebut lagi sebelum kita buat concern dia tu, kesimpulannya. Yang keempatnya barulah disebut sebagai roh. Dan roh kita ni tak seperti yang dipahami oleh orang barat sebagai soul. Roh kita ni Al-Ghazali, dia tak mau bincang panjang, tapi dia kata tak payahlah kamu tanya roh ni hitam ke putih ke bulat ke kelabu. Sebab ada hari ni orang bila kita buat maksiat jadi hitam. No, bukan itu. Tapi dia kata walaupun kamu tidak diberikan pengetahuan yang banyak tentang roh, tapi Allah Ta'ala bagi roh pada kamu. Maka kamu bertanggungjawab untuk menjaga roh ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Beruntunglah mereka yang membangunkan jiwa rohnya ini. Dan merugilah mereka yang mengotorinya. Jadi jawapannya ialah Al-Ghazali memberi jawapan dalam Ihya Ulumuddinnya, Al-Mu'min tersebut. Dia kata, kita punya tugas ialah bagaimana nak menyucikan roh ini. So dia buat kesimpulan ada 5. Iaitu pertama, beramal dengan sifat maha mudah. Kedua, menjauhi sifat mazmumah. Saya bercakap cepatlah. Banyak ni sifat maha mudah, dia detail out lagi. Menjauhi sifat mazmumah. Ketiga, jangan makan benda yang haram. So orang kata kenapa tak boleh minum arak? Dia mengotorkan kita. Kenapa tak boleh makan babi? Bukan kerana you ambil DNA. Orang tanya pada saya, apa beza ayam sembelih dengan tak sembelih? Macam mana dia jawab? Pergilah ambil DNA check. Kita jawab, satu membangunkan roh, satu mengotorkan roh. Saya solar energy, saya banyak dengan kawan-kawan. Bila sampai ke England, kami makan meja lain, kami makan telur. Dan dia kata, I know Yusof ni, in this country, dia apa yang tak makan? Kambing, ayam, lembu, semua dia makan. But here, dia tak makan. Kemudian dia orang joke saya. Saya kata, different between us. But you don't understand. Differentnya apa? Differentnya, satu ini mati atas nama Allah. Satu mati atas nama Allah. Yang satu lagi, saya tak tahu nama apa. Sebab, segala binatang yang hidup, yang saya ternak, dengan izin Allah. Betul. Dan dia hidup pun dengan izin Allah. Dia pun nak khidmat dengan saya. Dan bila saya nak ambil nyawanya, saya gunakan nama Allah. Lepas tu saya makan dengan nama Allah. Jadi saya punya the spiritual itu pergi ke situ. Kamu hanya melihat setakat benda. Ni saya nak pergi kepada puasa. Orang puasa hanya melihat benda saja. Sepatutnya gunakan bulan Ramadan ini untuk berniaga benda-benda yang baik. Jangan menipu orang. Sebab orang yang kamu jual ni, orang sedang berpuasa. Orang yang memenuhi keperluan tuntutan agama. Kalau dia ada spirit itu, insya-Allah tak ada masalah. Tak jadi masalah. Selamat semua orang. Selamat. Ini untung saja. Yalah, ini sekejap untung semata. Betul. Dia stop dekat situ. Jadi itu yang keempatnya, hak, menunaikan hak sama manusia. Sebab itu dalam rumah tangga, kita tak bincang perempuan umur tahun ke Rambi pun kahwin dengan si kerja yang umur tu. Tetapi kita bincang tentang ni apa hak seorang suami kepada isteri. Apa hak waktu angkat nikah pun imam beritahu. Kalau tinggal bini dia beberapa hari tak bagi makan, apa dia buat? Mengadu dia pada qadi. Dia tak cakap berkenaan dengan kamu bagi perfume ke apa ke. Dia tak cakap kecantikan. Dia cakap tentang itu. Tanggungjawab. Jadi tanggungjawab. Jadi mak ayah macam tunai anak-anak. Jadi pemimpin, semua anak jadi pemimpin ni. Sehingga jadi haru biru kadang-kadang. Buat fitnah supaya lantik dia. Tetapi dia tak bersedia untuk menggunakan hak ayat. Kadang-kadang satu amalan besar sama dengan lecturer ke profesor ke. Nak jadi memang nak pangkat gaji, nak ambil fikir dan sebagainya. Tetapi hak belajar apa? Yang kita datang sini, negara bagi kita duit itu untuk apa? Dan akhir sekali hak Allah, sembahyang puasa zakat. Dan cuba bayangkan kalau kita puasa ini, yang satu tadi itu fizikal saja. Lapar dahaganya, seksualnya, itu semua fizikal. Yang lainnya membangunkan rohnya. Sebab itu dia suruh kita baca Quran. Kalaulah baca Quran itu yang saya maksudkan itu memahami dengan tartila, dengan apa ayat-ayat itu, apa ilmu yang kita dapat. Itu dia suruh baca Quran banyak. Rasulullah pun ingatkan balik sampai ke akhir ayat tu, seolah-olah memberitahu Rasulullah, kamu dah tunaikan tak semua yang dalam Quran ni bersama-sama dengan malaikat Jibril. Jadi gitu membaca Al-Quran itu. Baca dan tadabbur, Prof. Betul. Bukan sekadar baca, sebab kadang-kadang sekarang ni dia ada kejar baca tu cepat khatam. Betul. Sebelum 17 Ramadan dia dah khatam dulu, dia nak buat majlis, nanti balik kampung. Kita taklah mengata mana, tetapi kadang-kadang dia menjadi satu perlumbaan di antara kawasan sini dan ingin mencapai material tadi tu. Akhirnya imbuhan tu. Akhirnya disebut Al-Ghazali kata puasa itu ada 3 jenis. Satu puasa orang awam, siapa dia? Yang fizikal dia. Satu puasa orang khusus, iaitu yang puasa kerana itulah tahu tak kata orang sikit-sikit. Tapi yang akhir itu puasa kerana rohnya bersih. Dia punya spiritualnya itu yang dibangunkan. So bayangkan. Sebab tu hari ini saya dengar syarahan di masjid pun dia sebut tadi tentang hal ini pun ustaz tu yang sampai tak boleh sampai. Orang masih tertanya apa beza antara fesa orang awam, fesa orang khusus dengan khusus. Sebab dia tidak menjelaskan apakah potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita jadi khalifah. Ini potensinya. So bila kita datang bulan puasa, kita mentarbiahkan diri kita dengan sendiri.
Sehingga di akhir puasa itu kita akan kembali ke fitrahnya. Maknanya kita akan memulihkan balik setahun yang kita terlupa dan sebagainya. Ini sebab sebagai manusia dan kita kembali kepada fitrah. Itu tujuan berpuasa. Dan itu matlamat terakhir kalau saya faham Al-Ghazali punya hujah tu baik. Baik Prof, alhamdulillah saya nampak dalam sudut kita membincangkan tentang adab ilmu dan kaitannya dalam bulan Ramadan. Dalam 2 soalan pertama tadi amat jelas walaupun dah dikaitkan dengan sains. Dan dalam soalan ketiga ni dia memang spesifik tentang wacana sains Prof. Bila mana disebut ada yang terlalu skeptikal dan ada pula yang terlalu taksub. Bagaimana kita mengekalkan keseimbangan agar sains tidak ditolak tetapi juga tidak dijadikan ukuran mutlak kebenaran. Ini satu pernyataan persoalan yang tadi daripada awal Prof dah sebut tentang kebenaran, adab ilmu itu mencari kebenaran. Tetapi dalam hal sains ada skeptikal. Sains ni pandai-pandai lah eksperimen sekian-sekian. Tetapi ada juga dalam bab sisi-sisi yang lain. Tetapi keseimbangan itu menjadi topik utama. Wasatiyah biasa kita sebut dalam Islam. Dan bila dalam puasa ni kita tak ada nak kata orang yang puasa tu duduk je dalam rumah mengaji je jangan pergi kerja. Tu pun tak boleh juga. Jadi tetapi untuk orang saintis pula dia kata puasa ada yang puasa pun hari ni dah macam-macam kategori. Puasa makan ada, puasa air ada. Tapi bulan Ramadan kena puasa semualah. Jadi menjawab soalan ni Prof, bagaimana untuk melihat perkara tersebut keseimbangan itu? Apa saranan yang boleh diberikan? Dia kena lihat secara keseluruhan. Tak boleh cerca besar. Pertama sekali, kenapa sains ini dipisahkan daripada agama? Kenapa? Mereka jadi dia memang betul-betul ini di sains waktu dibentangkan di zaman Yunani, dia memisahkan daripada agama. Orang Yunani orang yang beragama. Dan mereka percaya kepada Apollo, mereka percaya kepada Zeus dan sebagainya. Mereka percaya Tuhan. Tapi bila tentang hal dunia ini, mereka pisahkan. Kenapa mereka pisahkan? Sebab sifat sains ini universal. Objek yang dilepaskan jatuh, di mana-mana pun sama. Tetapi bila kita cakap about agama Islam tak sama dengan agama ni. Budaya orang Melayu tak sama dengan. Malah dalam Islam sendiri budaya orang Arab tak sama budaya Melayu. Dia akan berbeza. Jadi sains ini adalah satu yang sifatnya universal yang digunakan untuk menjana ekonomi. Maka datanglah orang ekonomi. Ekonomi create kerana atas pembangunan sains teknologi. Saya bagi contoh yang paling mudah lah. Kita tanam padi lah. Kalau tanam padi setahun sekali ikut musim, tak banyak. Orang ekonomi yang datang bagi macam, kalau lah padi ni kita boleh banyak, so macam mana banyak? Orang sains pun rekob 2 kali setahun. 2 kali setahun. Betul. Dan aku benih yang baik dan sebagainya. So akhirnya telefon dan apa semuanya orang ini yang tepat. Jadi nampak bila terbangunnya sains ada keuntungan ekonomi dan sebagainya. Bila sains dipisahkan dengan agama, orang agama nampak tak ada sumbangan pun. Kritik saja saya. Semua tak betul. Semua haram dan sebagainya. Semua haram, tapi semua sesat. What is the alternative? Tak ada. So ini yang berlaku konflik ini sebab mereka berpisah daripada awal. So untuk selesaikan isu ini, dia kena lihat secara keseluruhan. Ini idea yang dibawa oleh bukan saya seorang ni, Profesor Datuk Osman Bakar. Tapi dia lebih menggunakan pendekatan, dia kata epistemologi tauhid. Tauhid epistemologi. Jadi dia lebih melihat semua aspek ilmu ini perlu dilihat daripada teori ilmu tauhid. Maknanya dalam konsep tauhid, teori ilmu itu mesti ada. Dan hari ini banyaklah kami pun sains tauhid. Kami tak sebut sains Islam lagi dah. Sains tauhid. Sains tauhid. Ekonomi pun ekonomi tauhid. Kemudian terakhir ni ada orang bincang tentang psikologi tauhid. Pengurusan tauhid pun ada. Pengurusan tauhid. Ini sebab nak kembalikan. Dan saya rasa agak cepat hari ini. Sebabnya kita ada alat komunikasi. Kalau dulu kita nak baca semua akhbar dia orang. Semua buku dia orang. Hanya kita tak agresif dalam suasana zaman sekarang ini. Bila orang banyak hanya bergantung pada podcast, tak banyak lagi orang cuba memikir. Ini pengalaman saya lah, minta maaf. Saya bukan ni. Bila kita nak menulis sesuatu idea yang keluar dan jadikan buku, kena fikir banyak. Kena fikir, apatah lagi kita fikir yang agak bertentangan dengan pandangan orang awam. Bahawa sains itu tak boleh dicampur dengan agama dan sebagainya. Kita cuba nak campur. Kita kena fikir, takut ni. Jadi apabila adanya podcast, kadang-kadang apa yang diberikan itu tak masak. Jadi sebab tu orang Islam dulu ataupun zaman keagungan Islam tu,
banyak sangat majlis-majlis dialog, Ilmu, forum, ceramah, ilmu dan muzakarah dan sebagainya. Sebahagiannya memang mewujudkan suatu ketegangan. Kita tak dapat nafikan dan katakan kosong, tak. Sebab itu wujudnya mazhab-mazhab dan sebagainya. Tetapi keseluruhannya itu kita lihat, itulah kaedah ilmu berkembang. Sanggup beza pandangan, sanggup beza pendapat dan sebagainya. So apabila manusia ini melihat sains ini terpisah agama, tidak ada tuntutan dalam agama, maka dia buat apa saja. Saya bagi contoh. Dulu ni, sekarang pun ada satu peristiwa yang mengejutkan dunia. Apabila orang embryologi lah, orang buat kajian genetik ini dapat menghasilkan kambing yang bernama Dolly dan Molly. Klon itu. Klon. Klon ini dia tidak berlaku atau tidak dihasilkan melalui proses normal tabi'i yang Allah Taala berikan. Iaitu dengan mengambil sel daripada seekor kambing jantan dan ambil daripada Cina dan dibawa dalam makmal, digrow kan. Kemudian setelah jadi, maka dimasukkan ke dalam rahim dan dibiarkan. Tapi ternyata kambing yang jadi itu tak boleh hidup lama pun. Tapi bila pertemuan itu berlaku, maknanya dia tak nak buat melalui tabi'i yang saya sebut tadi, dengan bagaimana Allah Taala jadikan, timbul wujud ni. Orang-orang church, padri, termasuk orang Hindu, orang Islam pun semua kata pendidikan yang begini haram. Sebab dia akan melawan tabi'i alamnya. Dan orang sen jawab, kalau kamu sekat begini atas nama agama, maka akan matilah kreativiti, akan matilah inovasi. Sedangkan sains ini bergantung kepada innovation dan kreativiti. How much creativity yang dibuat perbezaan di antara manusia dengan makhluk yang lain, termasuk jin dan juga malaikat. Mereka tak ada. Manusia ni kreativiti. Sebab itu kita lihat siapa yang kreatif diberi award dan sebagainya. So sains akan mati bila dihujah dengan sains yang demikian. Sama dengan sekarang. Bila kamu buat humanoid ni maknanya robot. Tapi betul-betul macam manusia. Orang start komen. Termasuk bila ditanya pada Einstein dululah, dia kata, apa pandangan kamu satu hari nanti manusia boleh menciptakan satu alat, satu benda, satu objek yang boleh berfungsi sebagai manusia? Einstein terus jawab, you are going to produce dia kata apa? Pak pandai lah. Orang yang malas lagi berfikir, orang yang malas lagi. Dan ini akan memusnahkan. So sains itu perlu ada limitnya. Maka datang seorang awal sebelum Einstein ini, namanya Peter Medawar. Peter Medawar menulis buku tentang The Limit of Science. Sedangkan pandangan jumhur ini, sains tidak ada limit. You have to go on. Dan mengkaji alam apa semua. Dan sekarang ini bagaimana elektron dengan proton berlanggar sebagainya, energi yang kita hasilkan sebagainya. So, balik dari sini, apakah perkara yang boleh membataskan dan kenapa kita perlu membataskan kajian sains ini? Hanya dengan pengetahuan agama yang kuat. Maknanya hubungan dia dengan ketuhanan, spiritual intelligence-nya, hubungan dia sesama manusia, tanggungjawab dia dengan alam sekitar, semua. Tetapi at the same time dia tahu, semua orang tahu bahawa natural resource, sumber alam ini limited. Namanya minyak ke, arang batu ke, manusia ke, it's very limited. But our need, kehendak kita tu limitless. Sky is the limit. Itu orang joke orang ni lah. Jadi bagaimana you want to fulfill suatu keadaan di mana yang unlimited punya kehendak untuk dibekalkan dengan sumber yang amat terbatas? Jawapannya akidah. Untuk mengawal semua. Agama perlu ada, tetapi terutama agama Islam. Therefore, dengan demikian kita perlukan ahli sains sendiri yang faham agamanya. Tak bolehlah orang agama nak bagi pandangan dia kepada ahli sains, sebab ahli sains juga akan kritik pandangan ahli agama. So sudah sampai masanya sekarang ni, saya kalau boleh saya menyeru kepada universiti lah, sit down di kalangan Muslim scholars ni, tak boleh lagi no excuse. Saya mengaji agama, kalau saya dulu lah memang betul. Saya agama saya tak ada jenam. Sebab LCE atau SRP itu tak boleh ambil saya apa. Sebab saya aliran sains. Saya mengaji form 4 ke Alam Syah.
ustaz masuk dalam kelas tapi kami tak ambil exam. Bayangkan ambil satu subjek tak ada exam. Dia orang tanya macam mana itu agama? Saya nak agama. Kerana ayah saya mungkin dia doa dia dan sebagainya dan mengharapkan saya tidak jadi orang yang lah. Yalah. Mana kena belajar sendiri cari yang sendiri. Menjadikan kita tak tak sebab kita faham agama. Sebab kita faham agama. Jadi kalau sekiranya agama dan sains dan seterusnya ekonomi, seterusnya yang perubatan dan sebagainya, itu kita dapat sajikan dalam konteks itu, dia sendiri akan tahu batasnya. Sekarang ni yang tahu batasnya, bila buat deli orang agama sudah. Bila buat robotik, ni bila buat robot tadi, akhirnya adalah kes. Dia macam seorang Abang Guardian. Dia bergaduh dengan girlfriend dia. Dia ini seorang ahli sains yang hebat. Dia buat satu manusia yang cantik yang dia nak dan dia minta kepada pejabat pendaftaran di ini dengan lawyer untuk disahkan dia sebagai wife. Saya kata wife dia ni tak tua-tua lah. Yang dia akan jadi tua. Wife dia tak perlu pergi air. Kalau dia bertekak dengan wife dia, kan? Kalau dia tak sabarlah untuk bertekak dengan wife dia, macam kita bertekak dengan ChatGPT ni. Apa kita buat? Kita switch off. Kita tutup ya. Tetapi dia lupa bahawa the art of communication, the art of argue tadi, itulah manusia. Jadi kita tak jadi manusia. Maknanya dia tak bersedia untuk menjadi manusia sebenarnya. Jadi bila you ciptakan alat sehingga ke peringkat itu, sebenarnya dia tak bersedia untuk menjadi manusia. Jawapan. Dia tak bersedia untuk menjadi manusia. Dan sistem pendidikan dia pun tidak mendidik dia untuk menjadi manusia. Dan bila dia tak jadi manusia, dia tak jadi khalifah Allah. Yalah, tak jadi khalifah Allah. Baik, menarik Prof bila mana menceritakan tentang itu dan dia rantaian itu akan bersambung kepada kembali kepada diri sendiri dengan latar belakang yang luas untuk menyatakan bahawa walaupun siapa pun ahli sains atau ahli agama, maka yang membataskan pandangan dia, yang membataskan hujahan dia itu adalah kesedaran dia kepada Tuhan, tanggungjawab dia kepada Tuhan dan bagaimana kemudian dia kembali kepada manusia. Maka Prof dia merujuk pada soalan yang terakhir. Alhamdulillah kita dah sampai ke peringkat yang terakhir, soalan yang terakhir ni Prof. Dalam tempoh masa lebih kurang 8 minit ada lagi. Mungkinlah yang terakhir ni Prof, nasihat ataupun memaklumkan tentang tanggungjawab sebenar hari ini. Apakah yang sepatutnya umat Islam lakukan dalam sudut menilai semula tentang adab ilmu ataupun membangunkan ilmu dalam sudut bagaimana boleh diintegrasikan, disamakan dengan sains secara beretika, so ia menjadi alat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan akhirnya dapat membangunkan tamadun kemanusiaan yang baik. Dan dalam konteks Malaysia, kita ada Malaysia Madani punya rangka, Al-Farabi dah ulas, ramai dah ulas. So bagaimana Prof lihat kali ini? Saya rasa saya bukan idea saya lah ni. Ini idea satu kumpulan ilmu Islam di zaman almarhum Ismail Faruqi lagi. Ismail Faruqi. Bila sebuah negara, bila semua negara Islam ni merdeka, semua merdeka, kita dapati penjajah meletakkan pemimpin di negara mereka ini orang dia. Orang dia orang Melayu. Tapi cara fikirannya fikir macam dia. Orang dia orang Arab. So maka lahirlah orang seperti Abdul, orang seperti Maulana Maududi, orang seperti Ismail Faruqi yang kemudiannya menyedarkan umat ini. So antara idea-idea awal mereka itu yang orang komen ialah pengislaman ilmu lah yang dibuat oleh Maulana Ismail Faruqi. Apa yang saya nak sebut ni, saya rasa idea itu masih boleh pakai. Jadi hanya nak perjelaskan semula dalam konteks masa kini, konsep madani dan sebagainya ni. Okey, baik. Jadi apa yang diorang gagaskan, ada 3 perkara ya. Dia kata fahamilah dulu suasana sekarang ni. Masa sekarang ni kalau kita nak buat sains tauhid, fahami dulu sains sekular ni. Ini sains sekular pun dia tak faham. Bercakap macam tadi. Jadi saya nak memerintah zaman ini pun dia tak faham. Dia dah nak buat madani. Itu jadi kelang kabut. Jadi kata rumusan mereka ini, rumusan ni tak saya di Rabitah tu bila buat world education itu. Di Makkah tu, di Riyadh tu. Di Mekah kan Riyadh. Mekah kan Rabitah. Mekah 1972 itu. Ya, Profesor Kemasan ada, Profesor Syed Najib ada. Ramai lagi yang saya. Dan yang pertama yang saya dia foto buku lepas tu, pertama fahami dulu suasana masa ini dengan sungguh-sungguh sebenarnya apa berlaku sebenarnya yang dikatakan sekularnya apa nama tu, bagaimana fahami. Yang kedua ialah fahami you punya ideal nak pergi tu. Ke mana kita nak pergi tu? Yang kata dalam Islam ini kita dah ada contoh. Ideal tu sudah ada daripada segi falsafahnya, semangatnya dah ditunjukkan Rasulullah.
Hanya zaman Nabi SAW tak sama dengan zaman kita. Kita perlu terjemahkan zaman itu ke zaman ini. Contoh yang paling mudah ni. Okey, zaman Nabi orang naik kuda dan unta. Atas nama tuntutan beragama dan nak dapat sunnah Nabi lagi. Marilah kita main kat industri pakai kuda unta. Naik kuda dengan unta. Okey. Jadi boleh tak? Jadi yang keduanya. Okey, bawa kereta. Tiba-tiba jumpa traffic light. Warnanya merah. Saya pun jalan terus. Polis tahan. Usop. Tak nampak kat belakang tadi? Nampak apa? Traffic light. Warna apa? Warna merah. Kenapa tak berhenti? Saya orang Islam. Saya juga orang Islam. Jadi orang Islam ni ikut Quran dan Sunnah. Mana ada Quran dan Sunnah kata Berhenti lampu merah. lampu merah. Imam Syafi'i tak kata, Imam Maliki tak kata. Nampak tak? Ya. Maknanya dia hidup di zaman ini, dia tak boleh guna zaman dulu. Tetapi semangat berkenderaan, kita masih membaca doa yang sama dan berperaturan di atas jalan raya. Bila kita naik kuda dan unta, tak perlulah lena pun tak apa, sebab kuda dan unta tu binatang. Dia menyawa, dia tahu, dia tak langgar sama-sama dia. Kita tengok dalam National Geographic, berjuta-juta berjalan tak langgar tak apa. langgar pun. Tapi bila kita nak kereta, dia bukan benda menyawa. So kita kena invent sesuatu yang boleh menggantikan. Jadi kena faham. Dia orang ni, dia contoh, saya memang ni. Jadi akhirnya yang dikatakan tukang urat tu pakai jubah macam dia ya. Orang lain tak ada. Yang kata Islam tu berjanggut macam dia. Sebab dia tak melihat ni. Sebab tu kena fahami apa yang ada sekarang, kena fahami apa yang kita pergi sana, dan kena fahami juga bagaimana kita nak. Dan jangan lupa kehidupan ni dinamik. Semalam tak sama dengan hari ini. Besok tidak akan sama dengan hari ini. So siapa yang akan menguasai besok? Yang memahami apa akan terjadi besok. Yang tak faham besok masih tidur lagi. Masih tak bangkit. Orang lain dah bersedia dengan senjata bom semua dah. Kan? Israel, kita tahu dah bila Israel dah accumulate, dah bagi bantai orang Gaza dan sebagainya. Kita hanya takap mampu makanan. Ya, betul. Tapi kita kena buat persediaan. Apatah lagi kita berhadapan dengan orang menyeleweng yang tak amanah, rasuah, akhirnya kita nak bina ni terjejas, tersangkut semua ni. Jadi bila ditanya apa yang saya kata, saya nampak semangat daripada perbincangan tu masih ada. So when are you going to say this sebagai Islamization of knowledge ke itu apa, itu tak kisah. Sebab kalau kita banyak sangat sebut nama Islam, takut kita tak perform Islam yang dituduh yang tidak bila bangun. Islam tak perform, kita pakai jubah apa semua mencuri. Islam contoh yang paling itu. Ataupun tuduh orang tu berzina. Ustaz yang melewat. Yang kenanya Islam. Sebab itu ada yang menggunakan kaedah epistemologi ini dan sebagainya. Yang tauhidik itu betul. Sebab epistemologi kita mesti tauhidik bersifat ke satu Tuhan. Yang satu. Dan semua ilmu akan menuju ke yang satu. Dan kena... Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof atas jawapan penutup untuk sesi podcast pada kali ini, dan saya rasa itu telah mencakup pelbagai perbincangan tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan adab ilmu, mengupas isu sains dalam kerangka Ramadan. Dan pastilah hasrat daripada podcast ini Prof adalah untuk bagaimana kita menjadikan Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik berbanding Ramadan-Ramadan dahulu, bukan hanya dalam sudut aspek kita menyempurnakan 30 hari, kemudian sambut hari raya Syawal, 1 Syawal, tetapi lebih utama adalah bagaimana seperti disebutkan tadi kita kembali ke fitrah selepas melalui proses yang panjang, membetulkan diri luar dan dalam, fizikal dan kerohanian, dan kemudian kita menjadi satu insan baharu dengan kefahaman Islam yang baharu, semangat yang baharu. Maka itulah matlamat tertinggi dalam sudut bagaimana ibadah puasa di bulan Ramadan itu seharusnya difahami, dan seharusnya faham itu diluaskan kepada semua pihak. Alhamdulillah, saya rasa dalam siri USIM Podcast pada kali ini dengan tajuk yang telah diberikan, satu perbincangan yang sangat baik dengan penutup cadangan-cadangan yang telah dibangunkan, khususnya dalam konteks ini USIM sebagai contoh Prof, Universiti Sains Islam Malaysia, malah ditambah dengan Institut Sains Islam USIM, ISI. Maka saya rasa perbincangan selepas ini perlulah dalam kerangka yang boleh melanjutkan perbincangan, kerana USIM membawa misi integrasi ilmu nakli dan nakli. Benar, dia bukanlah lagi tentang terma yang ingin dibawa ke tengah, tetapi bagaimana dalam zaman ini dengan ledakan AI, dengan ledakan teknologi yang serba pantas, dengan perubahan generasi
yang bergantung kepada teknologi lebih banyak menonton berbanding membaca, lebih banyak mengambil maklumat secara tontonan berbanding bacaan ataupun bersifat kritis dan kritikal, maka saya rasa itu memberikan satu cabaran baharu kepada bagaimana kita melihat pembangunan manusia selepas ini. Maka benarlah yang disebutkan tadi dalam surah An-Nahl ayat 43 bila mana Allah sebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka para pendengar, saya rasa ini ruang yang terbaik untuk kita sentiasa bertanya kepada ahlinya, merujuk kepada pakar dalam bidang-bidang yang dinyatakan supaya kita boleh dapat pencerahan yang sebenar. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir dan saya ingin mengambil kesempatan ini Prof, saya ucapkan setinggi penghargaan kepada perawatan ruang masa 1 jam pada hari ini untuk hadir ke USIM untuk bersama dengan kami, dan saya juga ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada Institut Sains Islam yang menganjurkan siri podcast pada kali ini, dan terima kasih juga kepada Pusat Strakom USIM yang memberi ruang untuk rakaman ini dilaksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan para pendengar, insya-Allah siri-siri USIM podcast akan didatangkan dengan tajuk-tajuk yang lebih hebat selepas ini. Maka tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar, mahasiswa-mahasiswi, sila tonton, ambil manfaat, dapatkan ilmu pengetahuan, luaskan dan cambahkan ke dalam bentuk berfikir dan juga untuk dalam bentuk penulisan supaya ilmu itu terus disampaikan daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain. Saya Muhammad Farid Hafiz bin Muhammad Omar, peneraju podcast pada hari ini. Saya ingin mohon maaf sekiranya ada ketelanjuran dan salah kata dalam meneraju sesi ini. Saya mohon maaf Prof sekiranya ada kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah kita akan bertemu sekali lagi di masa akan datang. Nantikan siri seterusnya insya-Allah. Dan dengan itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USIM Podcast.